Ini adalah outdoor charger saya yang boleh tahan panas dan hujan. Saya buat charger outdoor ni sebab bila saya tengah buat kerja, tengok kamera ataupun phone battery low, dah tak ada tempat nak cas. Saya pula tak suka bawa powerbank merata. Yang saya suka charger macam kat rumah saya. Cuma yang ini besar sangat. Saya nak guna kecil sikit. CukeTech 10 Ultra. Sama juga ada display yang boleh tunjukkan data. Ni saya dapat seketul. Support banyak charging protokol. Ini dia punya speed maksimum dalam 120 watt. Laptop boleh, handphone boleh, tablet boleh. Dan slow charging pun penting juga untuk saya yang shoot video macam nak buat timelapse ni. Kita ada trickle charging. Alright. So, nak letak charger ni kat luar gitu je tak boleh. Saya kena buat dia punya cover. Saya nak lindung daripada cahaya matahari, itu tak ada masalah sangat. Hujan ni, yang utama ni nak lindung pot dekat bawah ni. Tu yang kalau ada hujan di depan, kita ada blok kat depan. Hujan belakang kat sini. Saya 3D print. Saya boleh slide kan je. Oh, sini kot ni. Tolak sikit. Okay. Alright, ngam cun. Charger ni kena cocok dekat outlet yang waterproof. Ada seal kat tepi-tepi semua tu. Tak dapat nak tutup habis sebab charger ni besar. Kita try charge dulu. Charging rapidly. Ni fast charging. Kita tengok dia punya display. Dia akan paparkan berapa banyak power yang kita guna. Ni yang saya nak. Anda katalah hujan daripada tepi sini tak ada sebab dah ada saya punya bengkel. Belah sini pula dah blok bumbung. Yang utama penting bila hujan datang di sini. Kita nak test, tengok. Ni kalau hujan datang daripada depan. Dia akan kena depan sikit charger tu tapi tak masuk dekat dia punya port. Okey lah. Andai katalah air tu terlepas juga masuk dalam port, kita ada short circuit protection. Bila panas selamat, bila hujan pun selamat insyaAllah. Yang lain semua safety tambahan lah. Satu lagi yang unik dia, kalau kita connect guna Bluetooth, buka apps Mi Home app, kita boleh dapat data semua tu dekat handphone. Bukan tengok data saja, kita ada setting-setting kat handphone ni. Contoh kalau macam saya kata trickle charging tadi kan. Ni kita boleh pakai trickle charging sini. Protokol pengecasan pun kita boleh customize. Senang sekarang saya dah ada charger dekat bengkel ni.